Uma noite convocou, talvez senta ou com o popô. Uma noite convocou, talvez senta com o popô. É vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor. Vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor. Vapo, vapo do vapor, vai tomar vapo do vapor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Izzah Syarahana binti Muhammad Zahidi dengan Usaha Bahasa Melayu. Okey, hari ni saya ingin membentangkan lagu Bapa Aku Pulang, lagu anak-anak Bapa Aku Pulang. Okey, lagu ni berdasarkan skor dibuat oleh Nasir Yusof. Lagu Bapa Aku Pulang ni mempunyai panjang bar iaitu sebanyak 16. Tempo lagu ni menggunakan tempo sederhana. Meter yang digunakan dalam lagu ni pula ialah meter 4/4, iaitu lagu yang berbentuk on beat. Okay, key yang digunakan F major. Okay, instrumen yang digunakan lagu ni ialah piano. Okay, dalam lagu ni tiada harmoni kecuali kalau instrumen yang digunakan menggunakan alat muzik yang berlainan atau alat muzik yang pelbagai lah. Okay, bentuk lagu ni menggunakan bentuk ABA. Okay, yang memimpin seperti tadi menggunakan 4/4, iaitu 1, 2, 3, 4, 1. Okay, yang memimpin, okay, konduktor ni menggunakan isyarat seperti tadi tu. Yang pertama ke bawah, kedua ke kanan, yang ketiga ke kiri dan yang keempat ke atas. Persediaan sebelum memulakan lagu, saya memberikan isyarat persediaan yang jelas dan gerakan tangan untuk memberi seperti menaikkan tangan untuk memberi tanda mula memainkan muzik. Yang kedua, kemasukan iaitu entrance. Apabila lagu sedia untuk dimainkan, saya akan buat gerakan tangan ke bawah. Cue rap. Ya, cue. Penamat cut off iaitu lagu ni diakhiri dengan vokal dan kemudian seterusnya rentak lagu. Lagu Bapa Aku Pulang.